Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a al-intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah ini kita sambung muzakarah kita pada kitab Risalah Aqidah Usuluddin yang pendek karangan Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syekh Wan Ahmad Ibn Wan Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala berserta dengan syarahnya Ma'dinul Haqa'iq pada kata musannif dan iradah artinya kehendak. Situ. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الإمام العلامة والأحمد بن محمد زين بن والمصطفى الفطاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين Ya Rabbal Alamin. قال dan iradah artinya kehendak. Sifat yang seterusnya daripada sifat ma'ani yang insya-Allah ini kita nak belajar adalah sifat iradah. Dan sifat iradah ialah sifat yang wajib ada bagi Allah Subhanahu wa taala dan dia itu tiada permulaan, tiada pengakhiran dan dia itu tidak sama dengan iradah makhluk. Allah yang bersifat dengan iradah ini menentukan mungkin, menentukan perkara yang mungkin dan tidak ada satu pun perkara mungkin terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana seperti mana mafhum yang kita akan faham daripada ibarat syarah nanti. Tafadhal. Kehendak yakni berkehendak iaitu sifat yang wujudiyah yang sifat yakni sifat yang ada pada nafsin amri, artinya pada diri pekerjaan, dengan makna bahawa sifat iradah dengan makna berkehendak itu ada sungguh dan ada sengati di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Ada pada nafsul amri yakni ada sungguh. Pada realiti, sifat ini adalah sifat yang ada sungguh. Dalam kitab Jawi Lama sebut ada sengati. Dan lurah ni lurah yang masih diguna di beberapa tempat di Terengganu, mungkin di Besuk dan sebagainya, di Kelantan masih diguna, di Fatani masih diguna. Sengati ni maksud dia sungguh. Sungguh ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu. Dan sifat ini tidak ada permulaan. Maksudnya sifat iradah Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah sifat yang baru.
Bahkan dia seperti mana zat Allah Ta'ala tidak ada permulaan, sifat iradah ini juga tidak ada permulaan. Baik, bersifat Allah Ta'ala dengan iradah tu ada permulaan? Tidak ada juga. Zat Allah tak ada permulaan, sifat iradah Allah Ta'ala tak ada permulaan, bersifat Allah dengan iradah tu pun tak ada permulaan. Itu tiga perkara yang berbeza. Ketiga-tiganya itu adalah qadim. Jelas tak? Tiga perkara yang tidak sama. Jadi kalau orang tanya kita, zat Allah Ta'ala ni baharukah? Tidak. Sifat iradah Allah Ta'ala ni baharukah? Tidak. Allah Ta'ala barukah bersifat dengan iradah ni? Tidak. Tidak ada permulaan bagi bersifat Allah Ta'ala dengan iradah. Maka, setengah daripada nama Allah yang kita panggil pada Allah adalah Al-Mukhtar. Al-Mukhtar, yang maha memilih. Adakah nama Allah Ta'ala Al-Mukhtar itu, adakah mendapat Allah Ta'ala akan nama tersebut ada permulaan? Yakni adakah Allah Ta'ala baru dapat nama tu? Tidak. Al-Murid, adakah Allah Ta'ala baru dapat nama Al-Murid? Tidak. Kenapa kita kata tidak? Sebab zat Allah tak ada permulaan, sifat Allah tak ada permulaan, bersifat Allah dengan iradah ini pun tak ada permulaan. Maka mendapat Allah Ta'ala dengan nama Al-Murid yang menunjuk kepada sifat kehendak, sifat iradah, juga tidak ada permulaan. Jelas ataupun tidak? Wahakala. Fadal. Dan sifat ini tidak ada permulaan dan pengakhiran. Tidak ada pengakhiran. Maksudnya sifat iradah Allah Ta'ala ini tidak binasa. Tak sama dengan sifat iradah kita. Sifat iradah kita ni binasa. Boleh? Sifat iradah kita ni binasa. Sifat Allah Ta'ala tidak binasa. Kita paling akhir sekali mati, habis binasa. Binasa sifat iradah kita. Sifat iradah Allah Ta'ala tidak binasa. Boleh? Kadang-kadang sifat iradah kita ada tapi tidak berkuasa, tidak mampu kita nak memilih. Nah, contohnya kita nak memilih sesuatu, ayah kita pun pilih kepada kita sesuatu. Nah, contoh kita nak satu benda, ayah kita pun pilih kepada kita satu benda. Pilihan siapa yang lebih kuat? Pilihan ayah kita. Ketika tu pilihan kita jadi apa? Ada pilihan kita. Kita memilih, yang dipilih adalah pilihan ayah kita. Boleh? Wahakadha tu contoh situasi. Pilihan kita dengan guru kita masalah. Guru kita nak kita kadha wa kadha wa kadha. Dia dah buat ada program untuk kita lalui, tinggal lagi kita belajar. Kita nak kehendak kita tidak sama kehendak kita. Oleh kerana kita ni faham bahawa kita ni murid, kita pun ikut kehendak guru kita. Baik, kehendak kita tu dekat mana? Binasa. Adalah kehendak kita. Adalah. Wahakala. Jadi lemah. Kehendak kita ni kehendak yang lemah. Allah Ta'ala tidak. Boleh faham? Nampak Fadal. Dan hanya ada satu jua di zat Allah dan tidak berbilang. Kita contoh hari ni kita nak makan nasi. Kita pun pilih. Dengan kehendak kita tadi, kita pilih nak makan nasi. Okey, esok kita rasa nak makan spaghetti lah. Kehendak tu kehendak lain lah. Jelas tak? Kehendak tu kehendak lain dah. Kehendak Allah hanya ada satu. Kita ni dah lah ada permulaan, ada pengakhiran, berbilang-bilang pula iradah. Sempurnanya iradah pada kita dengan berbilangnya. Tapi Allah dengan satunya. Yalah. Hakala, fadal. Allah yang bersifat dengan iradah ini. Ini sebenarnya kalau siapa belajar, ini sebenarnya nak isyarat kepada ta'alluq sifat iradah. Ta'alluq sifat iradah. Dan kalau kita belajar iradah ini, kalau anda boleh cerita sedikit, insya-Allah ini kita akan detailkan dalam kitab seterusnya, Tahsilul Lailil Maram. Iradah, ta'alluq kepada iradah ataupun kerja kepada sifat iradah ada dua. Satu yang kita panggil dengan ta'alluq suluhi qadim, satu lagi yang kita panggil dengan ta'alluq tanjizi qadim. Itu nama dia, nama kepada pekerjaan iradah.
Maka Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat iradah ini ada pekerjaan yang kita akan faham daripada Allah zat yang bersifat dengan iradah ni. Baik, apa pekerjaan tersebut? Nama dia takhsis, menentukan. Nama pekerjaan tersebut adalah takhsis. Dan takhsis ini ada dua sudut kita tengok. Sudut yang pertama adalah setiap perkara yang mungkin tidak terlepas daripada takhsisullah. Itu sudut pertama. Setiap perkara yang mungkin. Dan kita dah cerita dah banyak kali, mungkin adalah perkara yang boleh ada ataupun tiada, sama ada pada waktu ini dia ada ataupun tiada. Dah. Perkara yang boleh ada dan boleh tiada, sama ada sekarang ini dia ada ataupun tiada, itulah mungkin. Jadi mungkin ada dua keadaan, maujud dan juga ma'dum. Ma'dum tu sama ada ma'dum subiqa bil wujud ataupun ma'dum lam yusbaq bil wujud. Contohnya kita, sebelum daripada kita dilahirkan, kita ni mungkin tak? Sebelum kita dilahirkan, kita mungkin ataupun tidak? Kita mungkin. Kita mungkin yang ada ataupun mungkin yang tiada? Kita mungkin yang tiada. Kita sebagai mungkin yang tiada itu, adakah kita didahului ada ataupun tidak didahului lagi ada? Tidak didahului lagi ada. Maksudnya sebelum kita dilahirkan, kita tak pernah ada. Yalah. Kita masuk kepada waktul imkan dalam keadaan kita tu tiada. Tapi kita mungkin. Allah Ta'ala tahu kita. Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah bertakluk pada kita yang mungkin, yang tiada tersebut. Sampai masa kita ada dengan ketentuan Allah. Dan sampai masa bila sampai tempoh kita mati, maka kita mati. Dan ketika itu kita jadi ma'dum balik. Ma'dum yang kedua ni, didahului tiada ataupun tidak didahului tiada? Didahului tiada. Jadi ma'dum ni ada dua. Tiada yang tidak didahului ada. Tiada yang didahului ada. Dua-dua kategori tersebut adalah mungkin. Apatah lagi perkara yang ada. Macam kita sekarang ni. Kita ni adalah maujud. Kita sekarang ni adalah maujud. Maka kita ini nama dia mungkin yang maujud. Dan kita ni tak terlepas juga daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tiga kategori tersebut tidak terlepas daripada ketentuan Allah. Baik, contoh. Ana detailkan lagi. Ana sekarang ini ketinggian ana 176. Ketinggian ana. Baik, daripada 0 cm kepada 176 cm. Ada berapa cm? 176 cm ada. 176 tersebut mungkin ataupun bukan mungkin? Mungkin. Jadi ada 176 mungkin. Ada daripada 176 ini terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Itu kalau kita kira cm. Kalau kita kira mm, banyak lagi. Pong sama tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud tidak terlepas? Yakni kalau Allah Ta'ala nak pilih ketinggian ana dengan mana-mana satu tu, Allah Ta'ala boleh pilih. Sebab dia duduk bawah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada pilihan Allah yang berat di atas Allah. Jelah, itu baru kita kira tinggi 176. Kalau contoh ana, nisbah yang lebih tinggi daripada ana. Baik, 190 nisbah ana. Mungkin ataupun tidak? Mungkin juga. Sampailah la nihayah. Selama mana perkara itu mungkin, maka tak terlepas daripada rintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudut ketinggian. Sudut tempat. Sekarang ni ana ada dekat rumah Johor. Keberadaan ana di rumah ana mungkin tak untuk ana? Ni sekarang ni ana berada di rumah Johor. Ana ada di rumah Johor. Maujudi al-an pada rumah Johor. Ada ana di rumah ana, mungkin tak? Mungkin. Ada ana di Sabek, mungkin tak? Mungkin juga. Ada tak daripada banyak-banyak tempat di setiap pelusuk bumi ni, ataupun di luar bumi, asalkan dia tu tempat. Nisbah ana
dia tu tadi terlepas daripada ta'alluq iradah Allah? Tak ada. Jadi sekalian tempat, walaupun nisbah ana seorang, tak ada yang terlepas. Sama juga antum, tiap-tiap antum. Tak ada satu tempat pun yang terlepas daripada takhsis Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Allah Ta'ala boleh buat. Contoh, Hifat duduk sini, sekelip mata dia ada dekat Malaysia. Boleh, tak ada masalah. Sebab tempat Malaysia tu mungkin. Tak ada keberatan dan tak ada kesusahan. Cuma Allah Ta'ala buat hamba ni hidup dengan asbab itu sahaja. Hifat nak balik Malaysia, dia kena beli tiket, dia kena naik kapal terbang, balik. Sampai dekat KLA, naik bas pula, balik ke Johor. Baru sampai ke Johor. Itu asbab namanya. Adakah al-asbab mu'athir? La, al-asbab la tu'athir. Itu tempat. Masa. Sekarang ni, ana ada di sini pada pukul 3.30. Okey? Baik, masa 4.30. Dalam tempoh 24 jam ni, hari ni. Ada tak waktu yang tidak mungkin? Tak ada. Semuanya mungkin. Jadi ana boleh ada dan boleh tiada daripada salah satu daripada setiap saat daripada 24 jam tu. Sah tak? Jadi ada tak masa daripada 24 jam tu, satu saat daripada 24 jam hari ini terlepas daripada taksis Allah. Sifat yang ada pada diri ana, sifat yang antum tengok ana sekarang ni, sifat ana rupa macam ni, tubuhnya macam ni, ketinggian macam ni, sifat-sifat tersebut. Ada lagi tak sifat lain yang kebarangkalian berlaku pada anak? Ada. Boleh jadi. Contoh hari ni, antum boleh bayang anak 107 bulan. Esok anak tinggi 3 meter. Masya Allah. Sebab dia mungkin. Boleh tak Allah Ta'ala buat, bu? Tu qiyas lah. Pada mana-mana sifat yang ada pada anak, yang antum boleh tukar-tukar. Macam contoh antum main game. Antum nak bina karakter, antum boleh pilih. Sah? Tu. Tu nama dia ada ada kemampuan, ada suluhi untuk ta'ala, itu suluhi hadis lah nama dia. Allah Ta'ala suluhi qadim. Tak ada satu pun yang terlepas. Masa, sifat, tempat, jihah. Sama juga jihah. Anak sekarang ni berada di sebelah kiri Hifat. Di hadapan Syahir. Boleh. Di hadapan poster ni. Bukan poster, banner ni. Boleh tak? Allah Ta'ala nak buat ana sebaliknya. Syahir duduk di sini, ana duduk di situ pula. Boleh? Tak ada masalah. Jihah, ana boleh berada pada jihah mana? Jelas ataupun tidak? Wahakala. Jadi, mungkin ini, jika kita nak tengok, kalau kita nak kaji, dia ada tafsil dia. Cuma secara umum tidak ada satu mungkin yang terlepas daripada rintahan ketentuan Allah. Ini nama dia suluhi qadim. Jelas? Hadha awal. Al-thani, bila Allah Ta'ala buat ana, kalau antum tengok ana ni, adakah daripada 200 cm 200 cm, adakah ana ni daripada 200 itu semua ana, ataupun satu daripada 200 sahaja ana? Ketinggian ana ni, adakah setiap cm tu ketinggian ana, ataupun satu sahaja daripada 200 tu ketinggian ana? Satu sahaja. 176 cm. Itu sahaja ketinggian ana. Tidak itu? Kalau 200 maksudnya akan berlaku ijtima' perkara yang berlawanan. Macam mana satu zat ketinggiannya 200 cm dan 100 cm pada masa yang sama? Macam mana? Ijtima' dua naqid. Satu 200 cm dan 170 cm itu nama dia naqid. Sebab 200 cm nisbah 170 adalah bukan 170. Jadi ijtima'un naqidain. Boleh. Maksudnya Allah Ta'ala hanya buat ana 176 cm. Ittifaq tak? Boleh faham tak ni? Apa maksud Allah Ta'ala buat ana 176 cm? Allah Ta'ala pilih ana 176 cm. Dan Allah Ta'ala tak pilih ana
untuk ana bersifat dengan selain daripada 176 cm. Jelas tak tu? Jadi ada 199 lagi mungkin Allah tak pilih perkara itu untuk ana. Tapi dia 199 tadi duduk dalam rintahan Allah tak? Duduk dalam rintahan Allah. Macam ni. Antum sekarang ni ada ke tak ada? Ada. Tiada kita sekarang ni mungkin ataupun tidak? Kita sekarang ni ada kan? Tiada kita tu mungkin ataupun tidak? Allah Ta'ala pilih sekarang ini untuk kita. Pilih kita ada ataupun pilih kita tiada? Pilih kita tiada kita tu berada dalam rintahan taksis Allah ataupun tidak? Berada dalam rintahan taksis Allah. Jadi bagi beza dua. Yang Allah Ta'ala pilih secara tajiz dan yang Allah Ta'ala boleh pilih. Boleh pilih semua mungkin. Tapi pilih tak semua. Kalau contoh, pilih satu zat itu ada dan tiada, maka berhimpun dua berlawanan. Mustahil. Mustahil Allah Ta'ala pilih keduanya pada satu masa. Jelas atau tidak ni? Jadi ada dua sudut. Sudut boleh pilih, maka boleh pilih mana-mana mungkin. Tapi sudut pilih, bukan pilih semua. Pilih yang mana yang ia kehendak sahaja. Yang dia tidak pilih tu, ada di dalam rintahannya? Ada dalam rintahannya. Allah Ta'ala pilih kepada kita satu nikmat. Maksudnya, kalau ada 5 jenis nikmat, Allah Ta'ala pilih satu sahaja kepada kita. Yang 4 tadi tu, mungkin tak? Mungkin. Duduk dalam rintahan Allah tak? Duduk dalam rintahan Allah tak terlepas. Boleh. Lalu para ulama kaji dan para ulama himpunkan ada berapa sudut untuk kita faham satu daripada banyak-banyak ni? Ada 6 sudut. Pertama dan kedua, sudut ada dan sudut tiada. Ulama kira 2. Ada dan tiada. Ada dan tiada. Ini yang kita panggil dengan al-mumkinat al-mutaqabilah. Min haisul wujudi wal adam, pada satu-satu masa Allah Ta'ala akan pilih satu saja. Imma dia itu mungkin tersebut ada, ataupun mungkin tersebut tiada. Hadza awal. Sudut sifat. Sifat yang ada pada makhluk ni sama juga. Satu sahaja daripada sifat. Satu sahaja daripada sifat. Kalau contoh warna kulit, satu sahaja warna kulit yang dipilih. Ketinggian, satu sahaja daripada ketinggian. Berat, satu sahaja daripada berat. Seorang itu tadi boleh jadi tak berat dia 1 juta kilo? Boleh. Harus perkara itu mungkin. Tapi yang Allah Ta'ala pilih satu. Dan Allah Ta'ala buat adab manusia ni 300 kilo ke bawah. Paling berat sekali 300 kilo dalam sejarah. Tak tahulah kalau ada lagi, wallahualam, setakat anda baca 300 lah. Tapi kalau lebih 300 tu, Masya Allah. Maknanya muat dewan ni lah. Dia seorang. Ni pohon pertama, ni pohon kedua. Untuk 300 kilo. Faham tak? Wahakadha. Jelas ni? Sudut berat, satu sahaja. Sudut tinggi, satu sahaja. Sudut warna kulit, satu sahaja. Sekalilah sifat makhluk yang kita tengok pada makhluk. Yang ketiga, jihah. Yang keempat, tempat. Seterusnya, yang terakhir adalah masa. Ini kita panggil dengan al-mumkinatu al-mutaqabilatu. Boleh kah? Nampak Jelas tak ni? Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang memilih pula, bila Allah Ta'ala tanjiskan pilihannya kepada kita, Allah Ta'ala pilih dengan penuh hikmah. Itu kita kena ingat. Allah Ta'ala pilih dengan penuh hikmah. Okey, tafadhal. Allah yang bersifat dengan iradah ini tidak terlepas mana-mana mungkin jadi ketentuan Allah Ta'ala. Dengan makna
Allah boleh menentukan. Ini isyarat kepada suluhi. Tidak terlepas mana-mana mungkin dari ketentuan Allah. Ini isyarat kepada suluh. Fadal. Dengan makna Allah boleh menentukan mana-mana mungkin. Allah Ta'ala boleh menentukan mana-mana mungkin. Kita ada suluhi. Contoh suluhi kita macam mana? Antum pergi ke kedai, antum ada duit dalam poket 100 genih. Antum tahu dekat kedai ni ada barang yang lebih 100 genih, ada barang yang tak lebih 100 genih. Daripada 10 kategori barang, ada 5 yang tak lebih 100 genih. Maka ada berapa yang suluhi untuk pilih? 5 sahaja. Kita. Allah Ta'ala tidak ada had. Allah Ta'ala setiap mungkin adalah harus baginya pilih. Dia boleh pilih mana-mana mungkin yang ia kehendak. Dan semestinya mungkin tersebut dia tahu. Sebab tu, bila Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, yang memberi faham kepada kita, Allah Ta'ala juga bersifat dengan ilmu. Kerana pilih-pilih ni berlaku dengan ilmu, dengan tahu. Kita tahu tak, kita ni boleh pilih 5 perkara sahaja. Kalau 5 perkara tu pun kita tak tahu, kita tak boleh pilih. Macam mana kita nak kata kita boleh pilih 5? Betul atau tidak? Kita tak tahu pun benda tu. Sebab tu mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan jahil. Fadal. Dengan makna Allah boleh menentukan mana-mana mungkin. Adapun mungkin yang ditentukan sungguh oleh Allah Ta'ala, maka hanyalah yang tertentu sahaja. Hanyalah yang tertentu sahaja daripada sifat yang harus. Apa sifat yang harus? Tempatnya, masanya, jihahnya dan sifat-sifat yang lain. Boleh? Pada zat yang mungkin itu, bukan semua mungkin ditentukan. Ini isyarat kepada tanjizi qadim. Antum boleh faham tak ni? Bukan sifat kudrah Allah Ta'ala tu ada 2. Bukan. Sifat iradah Allah hanya 1. Pekerjaan sifat itu ada 2 sudut kita boleh tengok. Sudut boleh menentukan dan sudut menentukan bil fi'li. Jelas tak ni? Macam kita sekarang ni kita tengah belajar. Ini melihat kepada ketentuan bit tanjis ataupun bil fi'li Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan kepada kita. Jelas? Kalau Allah Ta'ala tentukan kita sekarang ini tengah tidur, maka kita sekarang ini tengah belajar ke tidur? Semestinya tidur. Sebab apa yang ditentu itulah yang dibuat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Okey, fadal. Dalil mesti sungguh lagi ada iradah Allah Ta'ala. Dalil akli. Jikalau ternafi iradah daripada Allah Ta'ala, nescaya lemah ia. Nescaya lemah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa lemah? Kerana terhenti kudrah Allah Ta'ala atas iradahnya di atas iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terhenti. Apa maksud terhenti? Yakni apa yang Allah Ta'ala buat ialah apa yang Allah Ta'ala tentukan. Allah Ta'ala buat suatu perkara mungkin dengan apa? Dengan qudrah. Allah Ta'ala tentukan dengan apa? Dengan iradah. Maka Allah Ta'ala benda yang dibuatnya itu adalah benda yang dipilihnya. Baik, kalaulah tak ada iradah, maka ada tak pilih Allah? Tak ada pilihan Allah. Bila tak ada pilihan Allah, maka macam mana buat? Kerana buatnya, kalau kita makhluk, kita buat sesuatu benda yang kita pilih. Contoh hari ni kita nak belajar, lalu kita mari belajar. Mari belajar tu tadi kita buat kerana benda tu yang kita ada kehendak diri kita padanya. Betul atau tidak? Wah, kata. Jadi, zat yang tidak bersifat dengan iradah adalah zat yang tidak membuat suatu. Kerana dia tak ada qudrah. Maka zat yang tak ada qudrah dia lemah. Ini satu janib. Kita masuk iradah ke qudrah.
Banyak lagi cara dalil yang kita boleh guna. Kita tengok dulu. Dan jika lemah ia, jika Allah Ta'ala tu lemah, nescaya tiada menjadi ia Allah akan alam ini. Alam ni tak ada, tidak dibuat Allah. Dan ini batil. Ini, yakni tiada alam ini, jaga malak dia, musyarun ilaih kepada ini tu, ialah tiada alam ini. Dan ini batil. Apa ini? Tiada alam. Dan tiada alam itu batil. Kenapa? Dengan apa sebab kita kata batil? Dengan dalil musyahadah. Yakni, apa maksud dengan dalil musyahadah? Dengan sebab kita menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat alam ini. Dan kita tengok Allah Ta'ala, alam ini ada sungguh. Macam mana alam ni tak ada? Dan kaedah kita macam biasa kita sebut, ma yuaddi ila mustahil fahuwa. Baik, apa yang menyebabkan kita kata alam ini tiada? Cuba perhati. Kita sama-sama fikir. Kita belajar. Jangan tunggu anak sebut. Kalau tunggu anak sebut, anak saja yang belajar. Apa yang menyebabkan kita kata alam ini tiada? Allah tu lah. Maka Allah lemah tu pun mustahil. Baik, kenapa kita kata Allah Ta'ala lemah? Tak ada Kenapa tak ada kudrah? Ternafi ira. Maka ternafi iradah itu adalah mustahil. Idzan tafan naqidu thabatal apa al-aslu? Maka sabitlah iradah bagi Allah. Alhamdulillah. Faham dah tu? Nampak dah tu? Sikit sangat je ilmu akidah ni. Sikit sangat kalau kita nak bawa kepada ummah, nak bagi ummah faham akidah yang Allah Ta'ala dan Rasul minta. Sikit sangat. Faham tak? Sikit. Yang banyak tu adalah masail. Kadang-kadang benda tersebut adalah fardu kifayah nisbah awam. Kita yang bawa kepada awam. Sebab tu jadi panjang. Tengok Al-Imam Dardir tulis akidah dia. Kitab Akidah Tauhidiyah Imam Dardir. Satu muka surat je. Satu muka. Satu hari An-Nazarah Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Jadi ada as-sa'il tanya Syekh. Syekh, apa itu akidah Islam? Kebetulan dekat Syekh tu ada kitab Akidah Tauhidiyah. Lalu Syekh akak kitab tersebut dan Syekh tunjuk satu muka surat tadi. Hadza aqidatul muslimin fi hadhil waraqatil wahidah. Hadhihi aqidatul muslimin. Syekh sebut gitu. Inilah akidah orang ringkas, padat, tepat. Menyelamatkan seorang daripada neraka. Duduk dalam redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas. Sebab tu kita kena pandai bawa umat. Kita jangan menyusahkan dia masuk-masuk susah ilmu akidah ni tuan-tuan yang mulia. Memanglah. Ilmu akidah ni perlu kepada tuan-tuan yang mulia belajar Azhar macam saya. Tinggal pula dekat rumah Johor. Baru dapat jadi alim. Ya salam. Ada gitu, Fat? Tak ada, Itu kalau ada, Fat, boleh tarik semula tauliah dia. Habis setakat tu. Jelas, Ringkas. InsyaAllah mudah ya. Dan apabila mustahil lemahnya, wajiblah kudrah padanya. Dan apabila sabit kudrah padanya, sabitlah iradah. Iradahnya, iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sabitlah iradah, mustahillah lawannya, iaitu ada suatu dengan tiada kehendaknya, tiada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu dalil. Satu dalil. Cara yang kedua. Mungkin dalil yang atas bagi setengah orang, okey, jelas. Mudah. Tapi bagi setengah orang yang lain, dia nak style iradah, dia nak lawan iradah tu yang ternafi. Dia tak boleh masuk melalui jalan kudrah. Bagi dia ghair muqni'. Jadi ada dalil yang kedua. Mana? Fadal. Boleh juga kita katakan pada dalil iradah. Jikalau ternafi iradah daripada Allah Ta'ala, nescaya lalai ia memperbuatkan mungkin atau meniadakannya. Lalai. Faham tak lalai? Lalai ni keadaan tidak sedar. Itulah maksud orang yang tak ada ketentuan. Kita gelarkan orang yang haim, orang yang tiada hala tuju. Sebab maksud orang yang ada hala tuju adalah orang yang memilih
hala mana untuk dia tuju. Tu maksud hala tuju. Antum kena tahu hala ni adalah bahasa asalnya hala. Hala ni kalau dalam lurah Jawi kita nak pergi hala mana? Lurah Jawi lama. Nak pergi arah mana? Jadi hala ni kita akan lalu bila kita pilih. Jadi maksud hala tuju itu kita panggil idhafah li anna mulabasah. Hala untuk tuju, tu maksud dia. Tu maksud hala tuju. Nampak tak? Hala untuk kita tu tuju. Baik, sekarang ni orang yang tak ada pilihan untuk dia tuju kepada mana-mana. Maksudnya orang tersebut dialah lalai daripada memilih hala untuk dia tuju. Faham? Jadi jika zat Allah Ta'ala ternafi daripadanya iradah, maka zat tersebut tidak ada iradah. Lazimlah bersifat dengan lawan iradah. Yaknilah lalai. Jelas? Lalai daripada memperbuatkan mungkin atau meniadakan dia. Baik? Dan nescaya benci pada memperbuatkannya. Lazim daripada lalai ni tadi, tengok-tengok berlaku. Macam mana benda ni berlaku? Tengok-tengok berlaku. Maka bila keadaan tersebut berlaku, dia suka untuk benda tu berlaku ataupun dia benci? Oh, bencilah. Maksudnya ada benda yang berlaku tanpa penentuannya dan tanpa buatnya, maka dia ditekan dan dia tidak berkuasa atas memperbuat dan memilih. Sebab apa? Sebab dia lalai. Kenapa lalai? Sebab tak ada iradah. Dan jika lalai ia memperbuat mungkin, nescaya tiada menentu ia mengadakan alam ini. Mengada tu titik 3 dah. Dan jikalau benci ia pada memperbuatkan mungkin, nescaya lemah ia. Dia tak nak buat mungkin, maka dia lemah. Nescaya lemah. Dan jika lemah ia, nescaya tidak ada alam ini. Jelas sangat dah. Kalau tiada alam ini tu, bahawasanya dia adalah mustahil. Tiada alam ini mustahil dengan musyahadah. Faham tak maksud musyahadah? Musyahadah ni istilah yang ghalib diguna oleh ulama mantik. Tapi dalam bahasa Melayu kita ada. Musyahadah ini termasuk qadiyah termasuk di dalam burhan. Termasuk di dalam burhan, di dalam kategori burhan. Suatu yang kita faham dia, retikan dia dengan melihatkan dia pada ghalib. Itu nama dia musyahadah. Dan daripada 5 anggota makhluk, antara yang terpenting adalah matanya untuk melihat. Lepas tu ghalib dalam kita sebut musyahadah. Nah, Allah Ta'ala afala tanzuru. Tengok Allah Ta'ala sebut afala tanzuru. Tu nazar. Nazar ni berlaku kali pertamanya dengan melihat. Boleh Betul. Contoh kalau orang tanya, tak boleh kau dengar Ustaz? Maka mustahil alam ini tiada kerana kita dengar alam ini. Boleh tak sebut macam tu? Boleh, tak ada masalah. Kerana kita sentuh alam ini, boleh juga, tak ada masalah. Kerana kita rasa dengan kulit kita, seperti mana kita merasa adanya jubah di tubuh kita. Boleh juga, tak ada masalah. Cuma para ulama dia guna yang paling ghalib dan anggota hawasul khamsah yang paling penting, iaitu tu je sebab dia. Kalau antum nak huraikan lebih lagi, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Yalah sebab tu benda yang dituntut bila kita pergi jalan-jalan ke, macam mana kita pergi ziarah mana-mana ke, adalah kita nazar. Kita tengok dengan pandangan nazar. Kita fikir, laut di elek ni Allah Ta'ala yang cipta. Tak Syahir? Laut di elek ni Allah Ta'ala yang cipta ni. Manusia tak buat macam ni. Tu cara dia. Jelas tak? Yalah, hak gurau tu gurau juga. Hak sungguh tu sungguh. Kita kena tengok macam tu lah.
Kena tengok macam tu. Sama kalau pergi Bahriah tengok langit. Tengok langit, oh banyak. Kena ada Bahriah. Bahriah. Kena Ifak. Tulis Bahriah tengok. Oh, comelnya bintang-bintang ni. Tu. Kita kena fikir, bintang-bintang ni siapa yang buat ni? Allah Ta'ala ni. Baik, Dato' Mak? Betul tak? Itu tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Cerita sini habis sini. Tu YTJT. Tahu maksud YTJT? Apa maksud YTJT, Pak? Yang tahu je tahu. Cerita sini habis sini. Habis. Fadal. Dan apabila mustahil tiada alam ini, maka perkara yang membawa kepada tiada alam ini juga mustahil. Apa perkara yang bawa kepada alam ini tu? Iaitu Allah tidak bersifat dengan iradah. Dan apabila Allah tidak bersifat dengan iradah, itu mustahil, maka wajib dan tentu sungguh Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah, maka sabitlah iradah padanya. Gitu. Boleh InsyaAllah? Tu. Kalau lepas antum dah belajar mantik, nasihat ana untuk antum lebih nampak penyusunan adillah akliyah dalam kitab-kitab akidah dan mana-mana perbahasan hatta dalam usul fiqh. Cadangan ana adalah antum kena belajar mana-mana kitab dengan mana-mana guru secara tadqiq. Macam mana kias-kias tu dikeluarkan daripada lafaz zahirnya secara sarih antum keluarkan. Contoh dalam Umul Barahin antum praktik. Macam mana dalam ibarat mubarak kita nak keluarkan kias pertama, kias kedua, kias ketiga, kias keempat. Satu kitab sudah cukup. Kena belajar. Kena cari guru yang boleh ajar antum. Ifak boleh buat bengkel memahami hukum akliyah masalah. Tu contoh lah, contoh antum boleh buat. Ajak Ustaz Akmal contoh untuk bagi pembentangan. Boleh Nampak? Ambil satu kitab, keluarkan sifat wujud. Okey, ni isyarat apa? Ini kias apa? Ini kias apa? Macam ni. Contoh ni daripada atas ke bawah. Idza intafan naqid, macam mana kita nak undur balik? Macam mana kita nak faham? Boleh? Ataupun dengan bahasa mudah, asaru ilmil mantiki fi ilmil aqidah. Hakadha. Tu satu janib. Kalau satu kitab je kita tengok, insya-Allah sudah cukup untuk kita faham. Kalau dia ahli lughah juga, antum boleh ambil bagaimana ulama lughah mengistidlal menggunakan manti. Wahakadha. InsyaAllah membantu. Satu fan bagian sudah cukup kalau buat. Antum buat di akidah, insyaAllah antum akan boleh guna dalam nahwu, dalam saraf, dalam balaghah boleh go. Okey, habislah. Tu cadangan anak lah untuk membantu. Dan saya yakin kata di kalangan anak Melayu kita ramai yang ada kemahiran tu. Ramai yang ada kemahiran tersebut yang boleh tolong. Fadhal. Dalil nakli. Qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktab. Dan bermula Tuhanmu itulah ya Muhammad yang menciptakan apa yang ia pilih. Tengok. Cipta apa yang ia pilih. Boleh? Ma kana lahumul khiyarah. Tidak adalah bagi mereka itu pilihan. Tengok Allah Ta'ala nafi. Hakikat yang memilih, yang akan lazim daripadanya, buat daripada tiada kepada ada, itu hanya milik Allah. Itu hanya milik Allah. Jelas? Yang pilih sesuatu dan buat daripada tiada kepada ada, itu hanya Allah. Patut kita duk pilih ni, itu nama dia usaha dan ikhtiar sahaja. Nama dia. Yalah? Fadhal. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Wa qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Dan barang yang kamu kehendakkan dia itu tidak adalah perkara itu illa an yasha' Allah. Melainkan dia itu adalah perkara yang Allah Ta'ala pilih. Kita pilih untuk mengaji hari ini. Lalu kita buat belajar tu tadi. Siapa pilih kita belajar tu hakikatnya? Allah. Siapa yang buat belajar tu tadi? Allah. Gitu. Ibarat yang jelas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut ingat, setiap langkah kita, setiap gerak kita, setiap diam kita, semuanya ada
padanya ketentuan dan buat Allah padanya. Jadi kita kena beringatlah. Kita kena beringat. Adab kita lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perkara tu maksiat, maka kena cepat-cepat taubat. Itu tuntutan Allah. Kalau perkara tu taat, maka syukur dapat buat taat daripada diri kita. Contoh hari ini boleh belajar syukur. Barulah azidannakum. Baru dapat tambah lagi jadi istiqamah. Hari ini belajar sekali, esok jadi istiqamah. Bila kita syukur. Gitu cara dia. Boleh? Fadal. Inna Allah kana aliman hakima. Qala ta'ala fa'alun lima yurid. Dan ilmu, satu sudut yang terkadang kita juga terlepas pandang, ini anda boleh hurai sikit. Sudut pilihan Allah dan suruh Allah Ta'ala dan redha Allah. Antara bala yang kita tengok berlaku pada masyarakat awam kita dan kita kata segelintirnya berlaku juga kepada penuntut ilmu adalah mereka tak mampu nak bezakan perkara yang Tuhan redha dan perkara yang Tuhan tentu. Sama juga perkara yang Tuhan suruh dan perkara yang Tuhan larang. Perkara yang Tuhan tentu merangkumi sekalian perkara mungkin. Sama ada perkara itu ibadat ataupun maksiat. Itu perkara yang Tuhan tentukan. Tidak ada maksiat dan tidak ada taat satu pun yang terlepas daripada ketentuan Allah. Hadza awwalu syai'. Adapun perkara yang Allah Ta'ala suruh, perkara yang Allah Ta'ala suruh itu adalah perbuatan hamba yang kita panggil dengan taat. Betul atau tidak? Ada tak Allah Ta'ala suruh maksiat? Semua yang Allah Ta'ala suruh adalah taat. Jadi suruh Allah hanya kena kepada kategori ta'ah. Larang Allah, benda yang Allah Ta'ala larang, dia adalah perkara fi'lul mukallaf juga. Perbuatan mukallaf. Tapi perbuatan mukallaf yang mana? Yang kita panggil dengan maksiat. Jadi larang Allah Ta'ala itu kena kepada kategori maksiat sahaja. Suruh Allah Ta'ala hanya kena kepada kategori ta'at sahaja. Tapi tentu Allah Ta'ala kena kepada kedua-duanya. Maksiat yang berlaku, itu Allah tentu. Ta'at yang berlaku, itu Allah Ta'ala tentukan. Contoh. Dan misal ni misal yang sangat masyhur dalam kitab-kitab. Di antara Sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Abu Jahal. Imannya Sayyiduna Abu Bakrin, Allah Ta'ala tentu tak Sayyiduna Abu Bakrin tu beriman? Tentu kan? Allah Ta'ala tentu Sayyiduna Abu Bakrin adalah seorang yang beriman. Dan ia adalah sebaik-baik yang beriman daripada bukan kalangan Nabi. Sayyiduna Abu Bakrin. Yalah, hadza awal. Kufurnya Abu Bakar. Adakah Allah Ta'ala tentukan kufur Abu Bakar? Berlaku tak kufur Abu Bakar? Tak. Yang berlaku adalah berimannya Sayyiduna Abu Bakrin dan imannya adalah sebaik-baik iman daripada bukan kalangan Anbiya. Tidak gitu? Abu Jahal. Imannya Abu Jahal. Allah Ta'ala tentu tak? Abu Jahal beriman tak? Tak. Kufur. Kufurnya Abu Jahal. Allah Ta'ala tentu tak? Tentu. Itu sudut tentu. Baik, kita tengok pula sudut suruh. Allah Ta'ala suruh tak Sayyidina Abu Bakrin beriman? Suruh. Allah Ta'ala suruh tak kufurnya Abu Bakar? Allah Ta'ala tak suruh. Yakni bahkan Allah larang. Imannya Abu Jahal, Allah Ta'ala suruh ataupun Allah Ta'ala larang? Imannya Abu Jahal, Allah Ta'ala suruh.
Walaupun Allah Ta'ala tak tentu. Kufurnya Abu Jahal, Allah Ta'ala suruh ke larang. Lah, kita tengok pula sudut larang. Imannya Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Ta'ala larang ke Allah Ta'ala suruh? Allah Ta'ala larang ataupun tidak? Tidak larang, bahkan kufurnya kufurnya Sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, suruh ataupun larang? Kufur. Larang, bukan suruh. Imannya Abu Jahal, Allah Ta'ala suruh ke larang? Tidak larang, yakni suruh. Kufurnya Abu Jahal, larang ke suruh? Larang, tidak suruh. Redha pula. Allah Ta'ala redha tak dengan iman Abu Jahal, dengan imannya Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala? Naam, redha. Allah Ta'ala redha tak dengan kufur? Tak. Allah Ta'ala redha tak dengan imannya Abu Jahal? Redha, tapi tak berlaku. Allah Ta'ala redha tak dengan kufurnya Abu Jahal? Tak. Jelas atau tidak? Jadi sama ada ar-ridha wa takdir wa takhsis, tak sama. Penentuan Allah Ta'ala bukan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penentuan Allah Ta'ala tidak melazimkan suruhan Allah. Penentuan Allah tak melazimkan larangan Allah. Lazim tak semua yang Allah Ta'ala tentukan itu semua benda yang Tuhan suruh? Lazim tak semua perkara yang Tuhan tentu tu adalah semua perkara yang Tuhan suruh? Lazim tak semua perkara yang Tuhan tentu itu adalah semua perkara yang Tuhan larang? Lazim tak semua perkara yang Tuhan tentu itu semua perkara yang Tuhan redha? Jelas? Nampak tak? Wahakadha. Allah Ta'ala redha tak dengan imannya, kufurnya Abu Jahal? Lah. Tapi Allah Ta'ala tentu tak? Boleh bayar tak ni? Wahakadha. Itu beza di antara ketentuan suruh, larang dan juga redha. Tab'an kalau antum tarkikkan lagi masalah redha, antum akan dapati pula 2-3 ta'rif untuk redha. Ini kena belajar kitab tasawuf lah. Nak tahu makna redha Allah Ta'ala, redha makhluk macam mana, ila akhirih. Untuk sama di antara redha makhluk dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara kitab yang detail untuk masalah ini adalah syarah kepada Minhajul Abidin karangan Kiai Ihsan rahimahullahu ta'ala, Sirajut Talibin. Boleh dapatkan kitab tersebut. Dan sekarang ni ada cetakan yang baru dah yang lebih baik daripada DKI, cetakan Indonesia. Kena dapatkan tersebut. Antara nafkah cucu cicit Kiai lah. Cucu cicit Kiai Ihsan. Cetakan tersebut. Boleh dapatkan. Habis. Dan kita tak banyak dah syarah kepada Minhajul Abidin ni, tak banyak. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala ada terjemah Minhajul Abidin. Dan antara kitab yang kita boleh kata susahlah nak baca. Kalau bukan ahli itu tak boleh nak baca. Kitab Minhajul Abidin Syekh Daud. Bukan ahli yang belajar kitab Jawi dan bukan ahli tasawuf tak boleh nak baca kitab Minhajul Abidin Syekh Daud punya. Dan Syekh Daud ni antara kitab yang orang tak tahu adalah dia ada terjemah kepada Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia ada juga kitab Bidayatul Hidayah dan nama kitabnya juga adalah Bidayatul Hidayah juga. Dia ikut style Minhajul Abidin. Minhajul Abidin Jawi, ni Bidayah Hidayah Al-Jawi. Boleh? Itu sedikit faedah dalam tahqiq. Fadal. Qala dan ilmu, artinya mengetahui. Artinya mengetahui. Fadal. Mengetahui, yakni bertahu. Dan iaitu sifat yang ada ia pada zat Allah Ta'ala, yang tiada mula bagi ada sifat ini, yang tidak akan binasa, yang ternafi sama petahu Allah akan sesuatu petahu yang baharu. Ternafi sifat tahu Allah ini, sifat ilmu Allah Ta'ala ini dengan sifat petahu makhluk. Makhluk ni dia ada ilmu juga. Dan para ulama seperti mana maklum, mereka membahagikan ilmu makhluk tu kepada 6. Dan ni insya-Allah kita akan masuk qariban dalam idah mubaham, syarahan berkaitan dengan ilmu hadis. Hari ni hari apa? Khamis esok lah. Esok. Hari ni qaridah ke? Qaridah betul dah kita. Salah waktu kita. Alhamdulillah.
Esok kita akan masuk pada ilmu hadis. Kita akan detailkan di sana sudut mantiknya. Adapun sudut akidahnya, para ulama kalam membahagikan ilmu yang ada pada makhluk ini 6. Kama huwa maklum, kita ada ilmu tasawuri, kita ada ilmu tasdiki, kita ada ilmu daruri, kita ada ilmu nazari, kita ada ilmu kasbi, dan kita ada ilmu wahbi. Ini ilmu makhluk. Ilmu hadis nama dia. Wal ilmu hadis, seperti mana namanya, kita faham dia ada selepas daripada tiadanya. Dia ada selepas daripada tiadanya. Maka boleh tak kita kata ilmu Allah Ta'ala itu sama dengan ilmu makhluk ni? Tak boleh. Ilmu Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Ilmu Allah Ta'ala ternafi ada permulaan. Kerana kalau ilmu Allah Ta'ala ada permulaan, maka sebelum daripada adanya ilmu pada Allah, Allah bersifat dengan jahil. Tidak gitu? Dan mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan, dan kalaulah jahil itu sifat qadim, maka jahil itu tak akan berubah. Kerana perkara berqadim yang la yataghayyar. Betul atau tidak? Kalau jahil itu sifat yang qadim, maka jahil itu tak akan berubah. Faham tak ni? Jahil itu tidak akan berubah. Al-qadim la yataghayyar. Perkara qadim itu tidak akan berubah. Jelas tak? Wah, kata. Baik, ilmu yang 6 ini pada makhluk dia adalah kemuliaan. Dan ilmu Allah Ta'ala mustahil sama dengan salah satu daripada ilmu ni, apatah lagi kesemuanya. Jelas? Maka penisbahan ilmu salah satu ini atau setengahnya ataupun semuanya kepada Allah adalah nisbah yang mustahil. Dan dia ni masuk dalam sifat jahil, nisbah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana jahil ni bukan bermakna tidak tahu. Jahil ni termasuk dalam kata jahil adalah tahu selepas daripada tak tahu. Itu juga jahil, nisbah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Ataupun tahu lalu tak tahu, itu pun jahil juga. Kita ni tahu kalau apa makan banyak vitamin, banyak lagi tahu. Kuatlah tahu dia tu. Kalau tidak, banyak lupa pula. Banyak makan vitamin C contoh. Seminggu sekali makan ikan salmon macam tu. Banyak omega 3. Jadi kuatlah tahu dia. Betul tak? Itu salah satu. Itu antara ikan yang terbaik. Betul tak? Kita tahu tak ikan terbaik? Tak tahu sudah. Pertamanya salmon, keduanya sardin. Tentu kena tahu. Antum duduk sini makan ikan tak? Tak makan ikan. Makan kibdah. Makan takmiyah. Itu kena tahu. Tubuh antum tu seperti mana Allah Ta'ala bagi keadaan baik, hattalah kepada dia dalam keadaan baik. Itu kena ingat. Itu kena ingat. Seperti mana Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam keadaan baik, hattalah maksudnya masa kita mati, hantar kepada dia dalam keadaan baik juga. Okay, hak kita ni kita kena jaga. Wah, kata Allah Ta'ala bagi macam mana, itu hak Allah Ta'ala. Kita dah usaha, Allah Ta'ala bagi juga sakit-sakit, itu hak Allah SWT. Allah Ta'ala nak bagi juga. Tapi kita kena jaga. Dan di Mesir ada 2-3 jenis yang kita boleh usaha dengan kemampuan kita lah. Berkata, salmon mahal lah ni. 500 gram, 600 gini. Mahal lah. Isbah yang bujang-bujang pula, mahal. Tapi boleh ikhtiar. Sangat bagus. Okay, tak apa, cerita pasal salmon pula. Fadal. Yang tenafi berhajat kepada yang mengajarkannya, yang tenafi berbilang pada petahu Allah Ta'ala. Ternafi berbilang pada petahu Allah. Mustahil petahu Allah Ta'ala berbilang. Kita banyak berbilang. Ilmu yang kita dapat daripada usaha kita, nama dia ilmu kasbi. Ilmu yang Tuhan bagi tu nama wahbi dah, ataupun nama laduni dah. Kan ada dua dah tu. Yalah. Ilmu kita ada ilmu kita yang tasawuri, ada ilmu kita yang macam tahu kita air ni sejuk, itu nama dia tasawuri. Tahu kita alam ini berubah-ubah, itu nama dia tasdiki. Kan tak sama tu? Berbilang dah situ. Jelas? Wah, kata ilmu Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Fadal. Allah yang bersifat dengan petahu ini mengetahui sekalian perkara Tuhan tahu. Baik, apa maksud dan tafsilan kepada sekalian perkara? 5.
Wajib, perkara yang wajib Allah Ta'ala tahu. Semua Allah Ta'ala tahu. Perkara yang mustahil Allah Ta'ala tahu. Perkara yang harus Allah Ta'ala tahu. Perkara yang ada Allah Ta'ala tahu. Dan perkara yang tiada Allah Ta'ala tahu. 5 perkara. Wajib, maksud sekalian tu ada 5. Artinya, kalau antum nak tulis, artinya wajib, mustahil, dan harus, dan ada dan tiada. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus, perkara yang ada, dan perkara yang tiada. Apa maksud Allah Ta'ala mengetahui perkara yang wajib? Yakni Allah Ta'ala tahu perkara itu dihukumkan dengan wujub. Allah Ta'ala tahu tak dirinya? Tahu. Allah Ta'ala tahu kata dirinya mesti ada. Allah Ta'ala tahu tak segala sifat-sifat yang wajib baginya? Tahu. Allah Ta'ala tahu kata sifat-sifat tersebut mesti sungguh bagi Allah. Apa pula maksud Allah Ta'ala mengetahui perkara yang mustahil? Yakni Allah Ta'ala tahu perkara tersebut tidak mungkin dan mustahil bagi Allah. Syarikul bari. Allah Ta'ala tahu tak syarikul bari? Tahu. Tahu kata ia mustahil bagi Allah. Apa maksud Allah Ta'ala tahu lemah? Yakni Allah Ta'ala tahu lemah itu tentu tidak baginya. Dan tiada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud tahu perkara mustahil. Perkara yang harus, yakni Allah Ta'ala tahu perkara tersebut boleh ada, boleh tiada. Sekarang ini ada atau tiada. Tahu perkara yang ada, tahu kata perkara itu sekarang ini ada. Akan tiada, telah tiada. Tahu perkara yang tiada, yakni Allah Ta'ala tahu perkara ini tiada. Tiada yang berkekalan, ataupun tiada yang akan jadi ada, ataupun tiada yang didahului oleh ada, ataupun tiada yang tidak didahului ada. Kita. Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala tahu tersebut secara tafsil. Setiap perkara secara tafsil Allah Ta'ala tahu. Sedetail-detailnya Allah Ta'ala tahu. Sebab tu, tanpa ada batasan, tak ada limit. Dan dengan tafsil, tanpa terdahulu, tidak tahu. Maksudnya ilmu Allah Ta'ala ni 100%. 100%. Dan sebenarnya tak ada nisbah lah. 100% ni boleh dikata 99. Cuma nak cerita, kalau nak letak dengan nombor, begitulah. In sahhat ta'bir. Jika sah ta'birnya. Jelas ataupun tidak? Itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita tengoklah kita sekarang ni adalah jaiz. Kita adalah jaiz yang ada bersifat dengan sifat-sifat yang tertentu. Allah Ta'ala tahu tak segenap kita ni? Tahu. Sedetail-detailnya, apa dalam hati kita, lintasan hati kita, apa zon kita kepada orang lain, apa hasad yang berlaku, wal'azubillah, apa kibriya yang ada, wal'azubillah minzal, Allah Ta'ala tahu semua. Boleh? Zahir kita ni Allah Ta'ala tahu, apa yang ada dalam stocking kita Allah Ta'ala tahu, apa yang ada di bawah baju kita Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu semua. Boleh? Fadal. Tidak ada satu perkara sama ada wajib atau mustahil atau harus, melainkan semuanya Allah mengetahui. Dalil mesti sungguh lagi ada ilmu Allah Ta'ala. Dalil akli. Jikalau Allah tidak bersifat dengan ilmu, nescaya jahil ia. Dan jikalau jahil ia, nescaya tidak menentu ia akan mengadakan sesuatu yang mungkin. Kalau Allah Ta'ala tu tadi tidak bersifat dengan ilmu, nescaya jahil ia Allah. Kerana satu zat yang dia tu tadi sya'nun ia bersifat dengan sesuatu, zat ni kalau dia sepatutnya bersifat dengan perkara itu dan dia tak bersifat, maka dia akan bersifat dengan sesuatu yang sepertinya ataupun lawannya. Zat ni berarti ni kaedah akidah, cuma anda tidak nak detailkan dia. Suatu zat yang min sya'nihi an yattasifa bi sifatin, suatu zat kalaulah jenis dia itu bersifat dengan satu sifat. Okey, sekarang ni zat ni jenisnya bersifat dengan ilmu. Kalau ia tidak bersifat dengan ilmu, ada dua kebarangkalian. Sama ada ia bersifat dengan seperti ilmu ataupun ia bersifat dengan
lawan bagi ilmu. Sekarang ni kita fardu takdir, ilmu tu ternafi, maka yang seperti ilmu juga ternafi. Maka lazimlah bersifat dengan jahil. Yang jahil itu adalah lawan kepada ilmu. Boleh? Sebab tu para ulama mentakrifkan zat ni adalah ma min sya'nihi ayyatasifa bi sifatin wa illam tattasif bi sifatin fatattasifu bi misliha au bi diddiha. Itu takrif. Nah, jelah. Itu kaedah. Ini kalau siapa belajar dalam kitab surah-surah dulu, surah-surah kita dah baca dekat sana Nusantara dulu, akan jumpa dengan kaedah ni. Kita ada cerita dah kaedah ni dengan detail. Boleh insya-Allah. Detail pula sekali lagi insya-Allah dalam kubra. Mungkin awal bulan 8 insya-Allah kita akan mulakan kubra ataupun akhir bulan 7. Kita akan mulakan kubra. Kita jemputlah semua sekali untuk mengaji sungguh. Selepas daripada kitab kubra, berakhirlah silsilah sanusiah kita dan kita akan masuk silsilah Al-Imam Al-Ghazali pula. Untuk tahun-tahun seterusnya silsilah Al-Imam Al-Ghazali ada 3. Kitab Qawaidul Aqaid, yang kedua kitab Risalah Qudsiyah, yang ketiga adalah Al-Iqtisad fil I'tiqad. Habis yang tersebut baru kita akan masuk kepada Al-Imam Ar-Razi ila akhir, daripada sekecil-kecil sehingga sebesar-besar kita yang sesuai dengan kita. Boleh? Hakadha targetnya lah, gitulah. Kalau tak sesuai maka kita akan masuk syarah Al-Imam Sanusi pula. Daripada muqaddimat sapalah kepada seterusnya. Hakadha. Boleh? Paling kurang sebelum balik khatamkan sehingga syarah wusta. Itu paling kurang. Sebab dalam syarah wusta melengkapi dah apa yang kita perlu sebagai penuntut ilmu akidah. Sudah tanpa perlu kita masuk kepada hasyiah-hasyiah. Dalam syarah wusta sudah melengkapi. Tapi kalau kita ada rezeki untuk masuk dalam hasyiah-hasyiah yang penting, fabihi wa ni'mah, itu lagi baik. Boleh? Hakata. Fadal. Sekali lagi, dalil akli. Dalil akli. Jikalau Allah tidak bersifat dengan ilmu, nescaya jahil ia. Dan jikalau jahil ia, nescaya tidak menentu ia akan mengadakan sesuatu yang mungkin. Macam mana nak menentukan sesuatu yang mungkin kalau jahil? Macam mana nak nak memilih kalau tak tahu perkara tu? Kita ada 3 jalan. Ini nisbah makhluk. Kita tak tahu pun jalan tu. Kita pilih tak di antara 3 jalan tu? Antum nak balik contoh. Sekarang ni kalau nak balik Malaysia ada berapa jenis airline yang kita boleh naik? Jawapan ni banyak. Itulah. Bil tahdid ada apa? Antum nak pilih macam mana? Antum tak tahu. Antum nak pilih satu jenis syarikat untuk antum naik. Antum tak tahu pun dia ada. Macam mana antum nak pilih? Boleh pilih? Tak boleh pilih. Jadi ketentuan ini dia mesti dengan tahu. Sebab tu Allah yang bersifat dengan iradah. Dia ada ilmu. Bila ternafi qudrah, ternafi iradah. Bila ternafi iradah, ternafi ilmu. Automatik. Jelas atau tidak? Fadal. Kerana terhenti kudrahnya atas iradahnya dan terhenti iradahnya atas ilmunya ta'ala. Dan sebab tuan tengok dalam mana-mana kitab, biasa dia akan tak 3 perbahasan ni bersekali. Qudrah, iradah, ilmu. Ataupun ilmu dulu, baru iradah, baru qudrah. Ada 2 cara lah para ulama kita. Boleh? Fadal. Dan jikalau tiada menentu ia mengadakan sesuatu, nescaya tiada alam ini. Tiada alam ini. Kalau tak menentu macam mana buat? Kalau tak buat macam mana nak ada alam? Jadi tak menentu tu melazimkan tidak ada alam ini. Ini tiada alam itu mustahil kerana telah sabit dengan dalil musyahadah. Fadal. Tiada alam itu mustahil kerana telah sabit dengan dalil musyahadah. Maka apabila mustahil tiada alam, maka mustahil juga perkara yang membawa tiada alam, iaitu tidak bersifat dengan sifat ilmu. Dan apabila mustahil tidak bersifat, maka wajiblah dan mesti sungguh Allah itu ada padanya sifat ilmu. Maka sabitlah ilmunya ta'ala padanya.
padanya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak ni? Alhamdulillah. Fadhal. دليل نقلي قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui sekalian yang ghaib dan sekalian yang dapat disaksikan. Hakadha Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan wa yauma yaqulu kun fayakun, isyarat kepada sifat iradah dan juga kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah Ta'ala cerita pula alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang mengatakan kun, lalu perkara itu yakun. Allah itu adalah yang mengetahui sekalian perkara. Gitu. Jelas? Dan tahu Allah Ta'ala, tahu sebagai Al-Hakim Al-Khabir, yang tahu sesuatu, buat sesuatu dengan penuh hikmah. Al-Khabir, yang maha mengetahui. Fadal. وقال تعالى والله بكل شيء عليم. Jadi apa murad syai'? 5 perkara tadi. Wajib, mustahil, harus, maujud dan juga ma'dum. Dia tak sama kalau wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in tu murad dia apa kalau qadir belakang dia? Mumkinat. Tak sama. Tafsiran syai'in tu tidak akan sama. Sebab muta'allaq kepada qudrah tak sama dengan muta'allaq kepada ilmu. Ilmu muta'allaq dia wajib, mustahil dan harus. Qudrah muta'allaq dia adalah mumkinat. Jelas? Alhamdulillah. Fadhal. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Itu syahid dia. Boleh? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, kursi ni semua benda ada. Semua benda ada. 2 jenis amalan, boleh, antara yang seelok-eloknya kita buat dengan dia. Kalau contoh kita nampak kita ni jauh dah daripada taat, taat tu sudah tidak menjadi kebiasaan kita, antara yang kita boleh amalkan adalah banyakkan basmalah. Sebab tu orang yang banyak solat, dia akan tabiat dia akan berubah jadi baik. Solat dengan betul lah. Solat dengan betul, hatinya tawajjuh, kiblat zahir dan kiblat batinnya dijaga. Tu. Antara sebabnya ulama kata sebab dia jaga basmalah. Baca banyak basmalah. Jadi antaranya kalau macam nampak tabiat tu sudah berubah, nampak macam malah tu banyak daripada gajing. Maka baca basmalah banyak-banyak. Yang kedua adalah ayat kursi, baca banyak-banyak. Khususnya sebelum tidur dan bangun daripada tidur. Tidur orang muslimin dan bangun tidur orang muslimin tak sama dengan tidurnya selain muslimin dan bangun tidurnya selain muslimin. Muslimin dia ada tartib. Nak tidur, dia kena kebah dulu tempat tidur. Dia tak tidur dalam keadaan najasah. Dia ambil wuduk dulu. Ila akhirnya tu tartib orang muslimin. Orang ghair muslimin dia tak ada tartib tu. Boleh? Jadi bezakan. Kerana tak sama. Dok bangun tidur baca, bila bangun tidur, bangun duduk sekejap. Jangan bangun mengejut, cara bangun macam mana, tidur macam mana. Semua tu Rasulullah SAW baca. Ada beza. Boleh? Tu beza orang tidurnya kualiti dengan tak kualiti. Bapa ulama tidur sikit, tapi macam dia tidur 24 jam tidur. Gagah dia tu tadi. Sebab cara dia tidur tu tak sama. Fadhal. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jelas itu? Dan kita nak masuk pula kepada sifat yang seterusnya, sam'un, basar dan juga kalam. Sam'un, basar dan juga kalam ini adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Dan biasanya sifat 3 ini, sam'un, basar dan kalam, akan disekalikan ketiga-tiganya. Kerana
tiga-tiga sifat ini dalil naklinya lebih kuat daripada dalil akli. Kenapa? Ini berbalik kepada qadiyah dalam ilmu akidah kita panggil al-istidlal bid-dalilil akli. Dalil akli, kalau antum tengok daripada awal kitab sampailah kepada perbahasan tadi, perbahasan ilmu, semuanya terbina di atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Daripada sifat wujud kita bahas berkaitan dengan dalil kepada adanya Allah makhluk ini. Makhluk ini dijadikan Allah. Masuk kidam sama, masuk baqa sama, ila akhirih. Sampailah kepada iradah. Sampailah kepada ilmu. Jadi keterkaitan dalil akli sangat rapat dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadza awwal syai'. Yang kedua, jika dikatakan kepada seorang yang tidak beriman, kita kata, zat yang menciptakan kita, mestilah dia tu tadi melihat, mendengar dan berkata-kata. Boleh tak dia jawab kepada kita, kalaulah fardu takdir kepada makhluk, ni orang kafir ni, kalau fardu takdir kepada makhluk, dia tu tadi nak buat sesuatu, syarat kau dia melihat? Orang buta boleh tak buat sesuatu? Orang buta boleh berjalan tak? Boleh. Orang buta boleh belajar tak? Boleh. Orang pekak boleh belajar tak? Boleh. Orang yang buta boleh bercakap tak? Boleh. Jadi, orang yang buta, orang yang pekak, orang yang bisu, dia boleh buat sesuatu. Dia boleh buat sesuatu. Baik, ketika itu, yakni bila kita dah faham dah, hukum akli ini, dalil akli ini, dia berkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bila sudut itu yang kita tengok dalam dalil akli, maknanya sekarang ni seorang yang tidak beriman dia boleh fikir, zat yang mencipta ini boleh buat walaupun dia ternafi sifat sam'un basar dengan kalam. Dia boleh cipta alam. Jelas tak? As-Sani' boleh menciptakan alam walaupun tidak ada sam'un basar dan kalam. Kalau kamu kata kalam kalau kamu kata alam ini adalah dalil, maka aku boleh terima kalau dia tu tadi tidak ada. Yang ini tidak ada sifat sam'un basar dengan kalam. Faham tak ni? Maka ketika ini para ulama kata dalil nakli pada sam'un basar dan kalam lebih kuat daripada dalil akli. Lagi aula. Baik, adakah bermakna tidak ada dalil akli pada sifat sam'un basar dan kalam? Dah, ada dalil akli seperti mana kita tengok nanti. Tapi aulanya dalil nakli. Dan kalau kita tengok dalam setengah kitab-kitab kecil, dia akan sebut dulu dalil nakli baru disebut dalil akli. Betul atau tidak? Wahakadha. Itu ada isyarahnya dan antum boleh baca susunan yang sangat baik seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Sanusi dalam syarah wusta dia. Yang disebut oleh Al-Imam Sanusi dalam syarah wusta. Kenapa dalil nakli lagi aula daripada dalil akli? Boleh? InsyaAllah. Ini semua kita akan detail dalam qarinah nanti. Itu kitab yang sangat sesuai untuk anda detailkan. Boleh? Adapun kitab ni, cukuplah dengan huraian tersebut, antum boleh nampak bahawasanya kenapa dalam kitab-kitab setengahnya tak sebut pun dalil akli. Hanya sebut dalil nakli. Setengah kitab lagi mendahulukan dalil nakli daripada akli. Itu sebab dia. Kerana dalil nakli pada tiga sifat ini lagi aula daripada dalil akli. Boleh? Alhamdulillah. Sekarang ni kita nak masuk kepada sifat seterusnya, sam'un. Dan sam'un artinya mendengar. Fadal. Mendengar, yakni pendengar, dan iaitu sifat yang ada sungguh di zat Allah Ta'ala, tidak baharu dan tidak binasa, tidak berhajat kepada pencipta dan tidak berbilang-bilang. Itu sifat pendengar Allah Subhanahu wa taala. Tak ada permulaan. Kita ada permulaan, kita lahir itu baru ada sifat pendengar kita. Betul tak? Ataupun kita dalam perut tu baru ada. Sebelum tu tak ada sifat pendengar kita.
Sama juga dengan pelihat, sama juga dengan perkata. Baru ada. Dan ada pengakhiran. Bila mati tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pengakhiran. Dan Allah Taala pelihatnya dan pendengarnya dan perkatanya tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk dan tidak berbilang-bilang. Kita ni pendengar telinga kanan tak sama dengan pendengar telinga kiri. Betul tak? Kalau contoh orang ada masalah di telinga kanan dia, wal'iyahzubillah min zalik, dia boleh dengar tak dengan telinga kiri dia? Maksudnya pendengar ni tak sama dengan pendengar ni. Sah lah. Baik, pendengar kita manusia ni duduk di telinga ni ke? Ni. Dah, kira kalau kerak ni atau puas tak? Boring. Terdengar tak? Dengar? Pendengar makhluk ada dekat gegendang dia. Atau ambil apa? Lidi atau cocok. Pak. Atau tak kira dengar. Malaikat Allah Ta'ala nak mukhalafahkan adat tu, tak ada gegendang pun boleh dengar. Kerana kaitan mendengar dengan gegendang kita hanyalah adat. Seperti mana melihatnya kita dengan mata hanyalah adat. Sebab tu kita boleh mendengar dengan mata. Boleh tak seorang itu tadi dia mendapati ilmu seperti mana yang dia dengar tapi dengan mata dia? Boleh? Dia jilat sesuatu, dia boleh tahu warna kepada sesuatu. Boleh tak? Boleh? Tak ada masalah. Sebab ilmu yang dia dapat daripada perasanya, lidah dia, hanyalah ikatan tersebut, ikatan adi pada anda. Allah Ta'ala buat anda, kalau kamu nak tahu rasa sesuatu, kamu kena letak perasa kamu padanya. Maka kamu akan rasa. Boleh? Maksudnya syarat tak? Sebenarnya, syaratnya pada hakikat atas jalan mukhalafah ada, untuk kita sentuhkan lidah kita pada sesuatu, baru kita boleh rasa benda tu. Itu syarat. Yang ni boleh tak kita duduk sini, kita tengok air tu, kita tahu dia manis ke dia tawar? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Sebab ikatan lidah perasa dengan sesuatu yang disentuh, apakah rasanya, itu hanya ikatan adi. Yalah. Dan bermaksud juga ilmu daripada alatul idrak yang lain juga kita boleh dapat daripada satu alat. Contohnya antum pejam mata, antum jilat ni. Benda ni, antum bukan sakat tahu kata dia tu kasar. Antum tahu juga dia tu biru. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak pernah berlaku bos tak? Antum kena bayar satu benda. Adakah semua perkara yang harus pada akal tu lazim berlaku dulu di depan kita baru dia harus pada akal? Tak. Ini anak saya sebut misal ni. Gajah kepala 1 juta. Gajah kepala apa? 1 juta. Harus ke, atau tidak? Atau bisa tengok tak? Sudah. Tak haruslah. Haruslah. Harus gajah kepala 1 juta. Nak 1 juta satu pun boleh. Dalam setengah syarahan para guru kita dulu disebut kereta api kepala 1 juta. Semua. Atau boleh tengok cerita apa? Contoh cerita Naruto tu. Masa dia berlawan dua tak ada, tak ingatlah dekat mana cerita tu, tapi tangan banyak tu. Antum boleh tengok tangan tu 1 juta, boleh fikir. Ke mana tu harus? Wah, kata. Baik, okey, kita dah ada cerita. Realiti antum pernah jumpa tak? Maksudnya tak haruslah ada cerita tu. Tak harus juga. Sebab dia boleh ada, boleh tiada. Boleh faham tak ni? Anda tidak nak cerita ni apa pengalaman zaman kecil ni. Zaman kecil. Tak tahu bila dah. Kalau sebut tarikh tu anda tak ingat dah bila tarikh. Masa tu kemok tengah jemur kain, kita pun tengok cerita tu, wallahualam, tak tahu bila. Masa tu masih di Johor ke, nak tahu. Wallahualam, anda tak ingat lah. Cerita Naruto ni lama sangat. Betul tak? Jadi habis itu. Boleh? Lazim tak perkara yang harus pada akal, lazim kita tengok semua, dapatkan semua? Tak. Boleh? Hakala. Harus yang perkara yang harus pada akal. Boleh? Boleh? Jadi ingat, ikatan, sini satu faedah, ikatan panca indera kita dengan ilmu yang didapati daripadanya hanyalah ikatan adi, bukan akli.
Hanyalah ikatan adi, bukan akli. Habis setakat tu. Fadal. Allah yang bersifat dengan semua ini nyata baginya sekalian perkara yang ada. Semua perkara yang ada nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud nyata ni jelas, tidak tersembunyi, jelas perkara tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang ada, baik perkara yang ada ni ada berapa bahagi? 5. Perkara yang ada ni ada di 5. Masmu'at, mubsarat, madzuqat, tu ada dah situ, mashmumat dan juga malmusat. Panggilan mazuqat, mubsarat ni adalah nisbah makhluk sebenarnya. Contoh perkara tu tadi adalah perkara yang kita kesan pada adat dengan basar kita. Perkara yang kita kesan pada adat dengan basar kita. Contohnya ni, benda ni, kita tahu perkara ni ada sebab apa? Kita tahu. Ni kita panggil apa ni? Mubsarat. Suara kita dengar. Contoh kita tengah mengajar ni, kita dengar suara. Tu tanda kata kita panggil dia apa suara tadi? Masmu'at. Apa lagi? Perkara yang kita rasa dengan lidah kita. Setiap rasa, masin, manis, masam dan sebagainya, itu adalah madzuqat. Perkara yang kita hidu dengan pehidu kita. Busung, wangi dan sebagainya, bau masai, ila akhiri, itu kita panggil apa? Mashmu'. Benda yang kita rasa dengan selain daripada 4 tadi pada adat. Contohnya kulit-kulit kita. Itu kita panggil dengan malmu. Kita rasa licin, kita rasa kasar, kita rasa benda ni berbulu ni. Contoh. Orang tu tadi dia stareka baju dia dekat ni, dekat kapet ni. Dia malah buka papai gosok tu. Dia pun buat dekat atas kapet ni. Tiba-tiba kita berjalan, kita kawan dia, kita jalan-jalan, kita rasa kaki kita. Ni ada benda yang hangit ni. Sebab apa kita rasa, kita boleh tahu dah? Sebab kita tahu kalau ini punya cara kasar ni, ini dah hanguh dah ni. Ini kalau baju bluebell. Tapi sebab kapet tak bluebell. Kita boleh tahu hanya dengan kita rasa. Itu kita panggil malmu. Semua perkara tadi perkara yang ada. Nyata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu? Nyata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Tak syarat sam'un Allah ni mesti hanya pada masmu'at sahaja. Tak syarat. Tak syarat. Adat tersebut Allah Ta'ala hanya buat pada makhluk sahaja. Sam'un Allah bertakluk kepada sekalian perkara yang ada. Boleh faham tak tu? Alhamdulillah. Fadal. Tidaklah dengar Allah itu dengan telinga atau alat. Alat pendengar telinga yang qadim kau tak ada. Telinga yang qadim tak ada. Gegendang yang qadim tak ada. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pendengaran makhluk. Makhluk dia ada alat. Dia kena ada gegendang telinga. Lepas tu gegendang telinga tu tak boleh yang bermasalah. Betul tak? Kalau masalah tak dengar dah, korang dah pendengar dia. Boleh. Lepas tu pendengaran kita pula ada syarat. Pendengaran Allah tak ada syarat. Syarat pendengaran kita mesti duduk dekat. Kalau contoh mak kita panggil di Malaysia sekarang ni, kita duduk sini. Dengar tak pada adat? Tak dengar. Boleh dengar. Allah Ta'ala boleh buat dengar. Tapi dia pada adatnya tak dengar. Boleh Wahakadha. Fadal. Maha suci Allah Ta'ala daripada yang demikian. Maka sungguhnya Allah Ta'ala mendengar setiap sesuatu yang ada dalam alam wujud ini. Dengar semua sekali yang ada pada alam wujud. Dan nyatalah di sini Allah Ta'ala maha mendengar doa-doa kita. Allah Ta'ala maha mendengar doa-doa kita. Sebab tu kita sebut Allah mendengar segala doa hamba-hambanya dan segala permohonan mereka kepadanya. Jadi dengar Allah tak syarat dengan ijabah Allah Ta'ala. Makhluk kita ni, hamba ni, kita banyak gini. Kalau Tuhan tak jawab doa kita, tu tanda Tuhan tak dengar doa kita. Bukan gitu. Tuhan dengar segala doa. Tuhan dengar segala doa kita. Kita minta, ya Allah, baikilah kehidupan aku, baikilah akhlakku, baikilah cara belajar aku, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku lisan yang bertanya, tepat cara tanyanya, tepat jawapan yang dapatnya. Kita minta Allah. Allah dengar tak? Dengar. Tak jadi lagi tu, tak syarat kan?
Allah Ta'ala Al-Mukhtar, bagi atas apa yang dia pilih. Dan tidakkah tidak bagi Allah tu adalah bagi Allah? Wahakata al-man'u ainul ata. Tak bagi tu adalah diri memberi dah. Kalau beri tu tak dia tahu binasa hamba dia ni, tidakkah tu beri? Beri penjagaan. Tu beri. Jalan habis setakat tu. Fadal. Dan ia adalah menjadi halangan bagi dia mengabulkan satu doa kerana mengabulkan doa yang lain. Maka hendaklah diperhatikan keadaan Duyufur Rahman pada hari Arafah ketika terbenam matahari. Tengok orang yang ada pada hari Arafah. Ni satu masalah dalam ilmu akidah. Allah Ta'ala tak dengar doa hambanya sebab jam. Doa tu jam. Jadi iktikad kita jelas. Pada hari Arafah, jazakumullah. Pada hari Arafah, seramai manusia akan ada di situ. Tak ada satu tempat di muka bumi ni paling ramai daripada hari tersebut. Di kota Mekah. Allah Ta'ala dengar tak setiap rintihan, setiap doa pada hari itu? Dengar. Sedetail-detailnya Allah Ta'ala dengar. Jelas atau tidak? Itu maksud Allah Ta'ala maha mendengar. Pas kalau kita duduk sore malam-malam dengan Allah Ta'ala dengar tak? Kelas. Jelas Wahakadha. Dua keadaan, doa tu sangat dimakbul. Ketika sangat menyendiri kita dengan Allah, dan ketika sangat ramai seperti mana duduk di Arafah. Kalau duduk macam ni tak ramai lagi ni. Sangat ramai tu ketika di Arafah. Macam mana hamba ketika diuji, ada orang tepuh dia, ada orang setuh dia, ada orang katak dia, tepi. Ya tepuk dia kata kepala kita. Kita diuji dengan tu, tapi kita masih boleh doa kepada Allah. Hakatha. Ketika tu doa kita sangat makbul. Yalah, lepas tu kena niat haji pada waktu muda. Niat. Haji pada waktu muda. InsyaAllah Allah Ta'ala kurniakan semua. Ketika kita gagah ni, minta dengan Allah, jadi orang yang dapat direzekikan haji. Kalau dulu belajar Azhar, dia ada kota Azhar. 20,000 setiap tahun daripada Azhar ke atas, hujjah daripada Azhar, daripada Mesir. Belajar Malaysia kita banyak yang pergi pada waktu dulu, 20 tahun lepas. Sekarang ni tak ada dah. Sekarang ni tak ada. Al-amru sara dayyiqan. Tapi wasi'an nisbah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala boleh pilih. Jangan risau. Fadal. Dan keadaan mereka yang berhimpun di sekeliling Baitullahil Haram. Nescaya akan nyatalah kebesaran sifat nama Allah Ta'ala yang mendengar segala doa dan dibuat hamba-hambanya pada waktu bersamaan tanpa bercampur atau berkurang sedikit pun. Wahakadha. Kenapa hai molek tu? Yalah Fadal. Dan dia mesti sungguh lagi ada ilmu Allah Ta'ala. Sam'un betulkan di situ. Sam'un tu potong, ganti dengan ilmun tu potong, gantikan dengan sam'un. Fadal. Dan dia la'akini. Jika Allah tidak bersifat dengan as-sam'u, nescaya bersifat ia dengan lawannya, iaitu tuli, perkara. Dan tuli itu adalah kekurangan. Dan kekurangan itu mustahil bagi Allah. Dan apabila mustahil kekurangan bagi Allah, nescaya mustahil juga bersifat Allah dengan tuli. Dan apabila mustahil Allah bersifat dengan tuli, nescaya bersifatlah Allah dengan lawannya, iaitu bersifat dengan as-sam'u. Maka sabitlah sifat as-sam'u bagi Allah. Sabitlah sifat as-sam'u bagi Allah. Sifat tu tu betulkan. Boleh nampak Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tak bersifat dengan, macam kaedah nak cerita tadi, zat adalah suatu perkara yang dia bersifat dengan sesuatu. Kalau tidak kalau zat itu tidak bersifat dengan sesuatu, maka dia akan bersifat dengan sesuatu yang sepertinya ataupun yang lawannya. Baik, sekarang ni kita fardu takdir Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sam'un. Maka yang seperti sam'un pun tak bersifat lah. Seperti kan? Maka tinggal lagi apa? Lawan bagi sam'un. Sebab tu kaedah ulama kata senang. Kalau Allah tidak bersifat dengan sam'un, maka Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Dan tak timbul soalan, tak boleh jadi ke bersifat dengan selain pada lawan yang sepertinya? Tak boleh. Sebab ternafidah bersifat dengan sam'un. Maka ternafilah juga bersifat dengan yang sepertinya. Jelas. Maka lazimlah bersifat dengan lawan
Apa lawan kepada sam'un? Peka. Tiada pendengar. Baik, kalau tiada pendengar tu jadi sifat Allah, maka Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan. Boleh? Perkara yang dia tu tak di kekurangan pada makhluk, benda tu tak di kekurangan dah pada makhluk, macam mana kita nak kata kekurangan pada Allah? Nampak dah? Hadha mustahil. Jadi, kaedah umum kita, setiap kekurangan mustahil bagi Allah. Maka, tiada pendengar tu mustahil. Juga dia akan jadi mustahil. Tiada pendengar tu tadi juga akan jadi mustahil sebab dia tu kekurangan. Gitu. Nampak? Bila mustahil tiada pendengar, maka mestilah ada pendengar, ada sam'un bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, fadhal. Ini penutup kita hari ni. InsyaAllah kita sambung hari Sabtu pula. Sabtu ni pukul, biasa kita start pukul 2 kan? Sabtu ni pukul 2 juga. Seperti biasalah. Seperti biasa. Hari ni sebab ada sebab. Wallahu ya'lamu sirra wa akhfa. Fadhal. Dan ini lagi ni. Allah Ta'ala fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan yadhrukum fi laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Wa huwa as-sami'ul basir. Fadhal. وقال تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى. فضل. وقال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا نسمع سرهم أم تحسبون أننا لا نسمع. لا نسمع. Bal, itu dah. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Maksudnya yasma'u. Bahkan tidak, yakni Maha mendengar Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tatkala datang Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu anha membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan hal suaminya. Ni surah Mujadalah. Surah Mujadalah. Fadhal. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjika wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir." Qad sami'a Allah. Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala tahu dah ya Muhammad apa yang perempuan itu ceritakan kepada kamu. Tu. Fadhal. Dan tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat mengangkat suara mereka ketika bertakbir, baginda kasihan kepada mereka lalu mendekati kepada mereka dan ketika ni para sahabat sedang ambil harta ghanimah. Para sahabat ketika ni sedang ambil harta ghanimah. Maksudnya situasi sekarang ni adalah selepas daripada peperangan. Apa yang ada pada ketika situasi selepas peperangan dan meneh? Farah. Hati itu gembira. Orang gembira ni kalau bercakap, kuat tak di suara dia? Kuat. Dia semangat gitu. Jadi para sahabat semangat ketika bertakbir. Allahu Akbar gitu. Lalu Rasulullah kasihan kepada para sahabat. Adakah dengan kuatnya kamu mengangkat takbir itu, Allah Ta'ala jadi lebih dengar? Tak. Allah Ta'ala maha mendengar. Tengok Rasulullah SAW, macam mana Rasulullah buat. Lalu mendekati kepada mereka dan bersabda, "Irba'u ala anfusikum innakum laysa tad'una asamma wala gha'iba innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum." Artinya, perlahankanlah suara kamu. Sesungguhnya kamu bukan menyeru kepada zat yang peka dan bukan pula kepada yang tiada hadir. Bahkan kamu menyeru kepada Tuhan yang maha mendengar lagi amat hampir dan dia bersama kamu. Wah kata. Allah Ta'ala maha mendengar. Habis setakat tu, insya-Allah kita sambung pada kata musannif rahimahullah. Dan basar artinya melihat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli afdala salatin ala محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداه
يأتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون